Sengih-sengih kawan saya. Alhamdulillah kita dah sampai ke Johor. Hari ni kita nak pergi SK Taman Kota Kulai 2 untuk rawatan PSOE. Okay. Bacakan setara tengok betul-betul. Berapa lama nak buat ni? Ha? Tak sampai 2 bulan dah. Tak sampai 2 bulan. Oh, ini kerja gila tu nak. Okay. Oh, nama kelas, nama universiti ya? Okay. Semua daripada sama-sama.
Biasa. Dikenali Betul. sebab banyak sangat program yang jadi kecemerlangan. Ni Noraini ni siapa? Itu Guru guru besar besar. kami yang sebelum dia yang begitu excited menjalankan benda ni. Guru besar lelaki ni baru awal tahun, jadi dia ikut flow gitu. Dia pun belajar Dia dulu sekolah. Puan Ahli tu guru besar terbaik gitu. Tak mustahil lah jadi macam ni. Yang baru ni Yang dia. sekarang ni dia masih NYDP. Oh, dulu dia Sekarang NYDP PIBG mana? Okey. Ni ruangan mana ni? Bawah tadi ke? Oh, okey. Ini kantin. Dia sensory untuk pendidikan khas. Oh, ada juga pendidikan khas. Berapa kelas? Dua. Okey. Sebab dia untuk bersuara kan, dia kolektif kan, dia orang semua terlibat. Betul. Supaya ke sini-sini je. Maju yang tadi tu gambar dewan kami wakaf RM168,000. Kami boleh buat cikgu tengok kat belakang. Ni guru besar. Lepas tu dia pindah mana? Dia berapa besar dia? Sebab tu yang lelaki dia masuk. Lelaki dia bekas PPD. Bekas PPD. Wow. Sekarang banyak PPD yang kena kawal. Dia lah Solat hajat pun buat dalam ni. Oh, letak sana. Tak muat lah. Ini kita belajar dengan Ibu Falah. Ni dari mana ni yang? Daripada Jabatan Agama. Okey. Itu diguna yang ni kan? So yang ni 800 lah. Yang ini kata Quran. Potong jambu. So ni memang di sekitar ni lah. Orang lain. Okey. Sebab dia orang tak ada duit. Membantulah kiranya. Okey. Sebab kan untuk tengok rekreasi komuniti perlu dibeli. Betul. Ini khusus haji. Khusus haji bersama dengan pentabung haji ke macam mana? Jabatan Agama. Oh, Jabatan Agama juga. Okey. Ini juga ni lah. Alright.